Cuba kita tengok anak-anak kita. Handphone ni tak pernah lepas dari dalam hidup dia. Kadang-kadang kita bercakap, kita cakap dengan anak kita kan, dia tak pandang kita pun. Dia tengok handphone ni. Kita bercakap dengan anak kita, tapi dia tak tengok muka kita. Dia pegang handphone ni, dia tengok handphone ni. Kita sebagai orang tua ni kadang-kadang kita rasa juga, saya tak nak tipu tuan-tuan. Saya tak nak tipu diri saya sendiri. Kadang-kadang kita bercakap, dia tak tengok wajah kita. Kita sebagai insan yang tua, kita bukan nak duit, tak. Kita bukan menagih makan, tidak. Kita cuma harap tengoklah wajah ayah ni. Kita harap tengoklah wajah ibu ni sebelum wajah ini masuk ke dalam liang lahat. Sebelum wajah ini engkau kebumikan, pandanglah walaupun sekejap. Tolonglah pandang wajah yang telah membesarkan kamu. Tapi inilah yang berlaku pada zaman mutakhirin, dan semua orang kena lalui dan terpaksa lalu.